Apa benda ni? Inilah silika gel yang akan berfungsi untuk menyerap kelembapan yang ada pada sekeliling, iaitu contoh macam kita nak guna sekarang pada kamera. Ia juga digunakan pada barang-barang yang, ingat tak korang macam ada orang post kasut, baju yang benda-benda yang dalam kotak, mesti ada benda yang macam ni. Inilah silika. Inilah silika yang menyerap kelembapan, yang protect barang korang daripada rosak hanya dengan adanya kelembapan. Mana datang kelembapan? Daripada aircon, suhu bilik, hujan. Itulah kelembapan. Kelembapan dia tak sejuk, tapi dia cecair air yang kita tak nampak. So, inilah dia barang yang boleh korang letak dalam korang punya dry cabinet ataupun dry box untuk prevent kelembapan itu hadir dalam kamera ataupun dry box korang. So, inilah dia. Untuk protection, silalah beli ini. Nanti boleh letak dalam korang punya dry box. Okay, macam saya nampak banyak silika gel sebab saya nak protect saya punya barang kamera. So, saya tambah lagi protection. Apa lagi? Cek beg kuning. Harga murah je cek beg kuning.